Saya teringat satu kisah McD. ha, Founder dia dulu buat burger, level sedap tu 9/10 almost. betul. Tapi in order dia nak kena buka banyak franchise lagi, sedap tu terpaksa turun 7/10. Betul. Maksudnya dengan skill training ni, kita kena bagi training yang cukup sedap supaya kita boleh scale lagi dia. Yes, betul. Dan dia cukup sedap dan mudah untuk orang Duplicate kan. Kalau contohlah pembuatan sambal tu ada rutin yang pelik sikit kan, yang susah orang nak follow, hanya dia seorang je. Jadi benda tu sukarlah untuk di transfer knowledge kan. Betul. Maksudnya trainer yang bagus ni, dia boleh sampaikan sesuatu yang kompleks dalam keadaan budak 5 tahun pun boleh faham. Betul. Jadi itulah key point yang pertama dia. Baru pertama Yes. Cara nak menjual skill ni, pastikan dia memang orang mudah untuk faham dan juga follow. Okey. Sebab konsep pertama, bila kita nak transfer skill ni ataupun kita nak menjual skill kita ni lah, adalah kita mengamalkan 3 konsep ni. I do, mula kita tunjuk cara nak buat tu. Kemudian we do, kita buat bersama-sama. Okey. Kemudian you do, iaitu kita bagi homework untuk pastikan tahap kefahaman dia tu dekat mana. Maksudnya dengan you do tu baru betul-betul teruji. Oh, rupanya faham 30%, 50%. Betul. Barulah dia tak jadi teori je ke ataupun sembang macam tu je. Okey. So I do, we do, you do, Scooby do. Let's go video-video.